sunat jangan tinggal. Pas sunat tu untungnya, fardu tu modal. Banyak orang tak kisah sembahyang sunat. Saya sunat tak buat tak apa, dibuat kepala tak buat tak ada apa-apa. Itu silap ni. Dibuat betapakah ruginya. Kena begitu. Pas sembahyang sunat itu boleh menampung kekurangan yang terdapat dalam sembahyang fardu. Jangan tinggal. Lepas isyak sembahyang sunat, lepas maghrib sembahyang sunat. Macam hari Jumaat. Hari Jumaat sebelum Jumaat ramai orang sembahyang sunat. Semua tidak muakkad. Lepas Jumaat muakkad. Tak ramai orang sembahyang sunat lepas Jumaat. Lepas Jumaat balik je. Pasal orang lain banyak tak sembahyang, dia balik. Kan rugi. Sebelum Jumaat tidak muakkad. Tapi semua orang sembahyang. Pasal apa? Tengok sebelah-sebelah sembahyang. Lepas sembahyang Jumaat sunat muakkad. Nabi tak pernah tinggal saya selepas Jumaat. Tapi banyak orang balik cepat. Pasal tak tahu pasal apa. Memang Nabi kata dalam Quran kata faida mutai solat fantishu bil ard. Dah selesai sembahyang bertebaran. Selesai sunat dulu lah. Akan datang jangan tinggal sembahyang sunat muakkad lepas Jumaat, jangan tinggal. Kita besok di akhirat menyesal. Kenapa aku tak sembahyang dulu? Wali Allah Ta'ala, dia pada masyarakat dia misal satu saat dia pegang tubuh Allah Ta'ala, satu saat pada tubuh Allah Ta'ala pun misal tak sesal lah orang semua apa. Sesal juga. Sesal kerana lupa Allah satu saat aja. Kita dah akhir tekan peringkat. Dengan kita jaga supaya kita jangan menyesal daripada masyarakat besok. Menyesal macam mana nak termenung. Banyak masa buang masa gitu. Masa-masa yang ada itu digunakan sedikit untuk beribadat, duduk tahlil, baca subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah. Mulut tu cakap sikit, besar dengan berzikir. Atau bagi termasa lepas isyak ke, lepas subuh ke, sebelum subuh ke, lepas maghrib ke, bagi satu masa untuk wirid baca Quran. Ramai orang kurang sangat baca Quran. Kita nak tidur sekurang-kurang baca 3 surah, Al-Mulk, As-Sajdah, Al-Waqi'ah, sekurang-kurang. Selepas itu kita pagi-pagi kita baca Yasin. Lepas itu kita baca 200 ayat yang lain pula. Sekurang-kurang setahun sekali tamat. Dan dah tak boleh setahun, tak boleh dia undang Nabi sahabat itu seminggu sekali, tak sempat. Sebulan sekali tak sempat. Setahun sekali pun tak apa. Imam Ghazali kata setahun sekali pun tak apa. Kita baca Al-Quran, tengok maknanya. Ada faedah. Pasal kita mesti tadabbur, merenungkan isi kandung Al-Quran. Cuba kita merenungkan. Kita dah lama dah baca surah Al-Baqarah, hari surah Al-Baqarah. Hari Ahad 4-5 surah Allah beli. Cukup beli. Kita baca tak mana Al-Quran tu kan? Berapa kali tamat dah baca makna Al-Quran? Tak buat. Tak beli. Atau sebabnya kita minta tuan-tuan guru kita buat tafsir dalam masjid ini supaya dia faham apa yang kita baca. Tahu tak? Kita jangan kita fikirkan aku sembahyang dah lama dah, makna bacaan sembahyang aku dah tahu belum? Makna bacaan sembahyang dah tahu ke makna belum? Makna kunut pun banyak orang tak tahu. Bukan doa kunut tu, makna kunut pun banyak orang tak tahu. Apa makna kunut? Mana aku tahu dia kata. Tak tahu. Betul? Tak beri, dah biasa. Itu kelebihan orang Melayu. Kelebihan dia semayang rajin, tapi tak duri sangat. Saya cakap dengan orang mereka, dia kata orang Melayu tak faham Islam. Malu saya. Dia kata orang Melayu tak faham Islam. Padahal seorang dua tak faham, seorang dua ya, umum. Tapi dia macam sebab seorang Belanda, saya jumpa Belanda di Belanda, dia masuk Islam. Saya
Saya tanya dia mengacu macam mana, dia pernah cakap lagi cakap Indonesia bagaimana awak boleh masuk Islam. Dia kata waktu dia di Indonesia, waktu saya di Indonesia, dia kata saya dengar azan menyampah betul, dia kata benci betul, memang tak mau lagi dia. Baliklah dia ke Belanda, dia pencet fikir dia benda Islam ni. Balik Indonesia ni, dia cari buku-buku bahasa Belanda, dia baca baru dia terbayang ke Islam, dia masuk Islam. Mana tengok Islam dulu. Itu orang Melayu juga dari Islam asal, ikut tak nak fikir langsung. Tapi Sepanyol gitu, ramai orang Sepanyol masuk Islam, pandai bahasa Arab pula. Saya pun berhubung dengan orang Sepanyol ni, bahasa Arab, dia pandai cakap Arab. Dia belajar di Madinah setahun ni, pandai cakap Arab. Ramai orang di Sepanyol dah ada masjid Islam, masjid di Sepanyol dah banyak. Gitu. Dan ceritanya dia orang kaji Islam dulu. Itulah maknanya dengan tuan Islam. Kembali-balik, jangan lupa semayang sunat. Supaya susah tuan malam-malam. Kita yang umur-umur ni ataupun belum umur lah, saya kira umur tua-tua, dah tua-tua beramal lagi tak payah. Yang sihat-sihat ni kurangkan tidur. Kanu qalilan min al-laili ma yahja'un. Mereka sangat tidur waktu malam. Kita umur tua-tua ni, yang bagus orang muda-muda lah, kurangkan tidur. Pasal apa? Sihat. Bangun malam, selewat-lewatnya bangun tu 4:30 atau 4 atau 3. Bangun semayang wuduk 2 rakaat, semayang taubat 2 rakaat, semayang tahajud 8 rakaat, semayang hajat 2 rakaat, semayang witir 3 rakaat, 17 rakaat sekurang. Peringkat awal ni kalau malas, bangun-bangun semayang tahajud 2 rakaat, semayang witir 1 rakaat, 3 rakaat. Jadilah sekurang-kurang peringkat awal. Sunat tidur, tapi takut kalau tidur lepas subuh tak ada tidur. Pasal sunat tidur, dia bangun malam, pukul 3 dia bangun, main tahajud, tak tidur, merah mata. Bila merah mata maksudnya, merah mata main tahajud. Cerita lah, bimbang diri riak pula. Dan kita tahlil 300 kali. Orang ahli fiqh hanya sekurang-kurang tahlil 300 kali. Jangan tunggu waktu tahlil. Kita rajin tahlil masa bila? Masa orang kenduri. Tak kenduri, tak tahlil. Kenduri 100 kali. Itu pun lagi mudah. Tak ada harapan. Habis. Boleh ni. Kemudian yang ketiga, merenungkan janji syurga Allah. Merenung janji syurga. Pasal apa? Kuat kita beramal sikit. Bayangkan syurga Allah. والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Orang yang menunggu-nunggu, mereka lah orang yang hampir ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan duduk di syurga Jannatul Na'im. Bayar ke syurga. Kemudian dia kata Hau lahmi tayran mimma yashtahu. Dan juga nanti akan ada daging burung yang amat digemari. Wa hurun kamsalil maknun, dan bidadari seperti permata yang tersimpan. Bidadari itu menunggukan janji Allah Ta'ala. Yang paling penting janji Allah Ta'ala yang pertama sekali nak jumpa kita ni dalam kubur. Dalam kubur, kalau kita sembahyang malam, main tahajud malam, nanti kubur kita
akan terang seperti matahari baru terbit. Barang siapa yang sembahyang tahajud di waktu malam, pahalanya sembahyang siang 1000 kali, 10 rakaat. Satu rakaat sembahyang malam seperti paling 1000 rakaat sembahyang siang. Pada Allah Ta'ala awal-awal lagi, kalau kita mati dan kubur besok, terang-nerang kubur kita seperti matahari baru terbit. Ingat, jangan lupa. Kita bayangkan dalam kubur seorang-seorang, takut tengok orang kubur 6 kaki, sayup rasa sayup. Tutup dengan papan, tutup dengan tanah, gelap gelita kubur, gelap gelita malam lagi, 2 kali gelap. Kalau kita nak terang benerang, semayang jangan tinggal, bangun lompat sekali. Pasal bayang-bayangkan kubur. Tidur tak ada faedah pun. Tidur itu mati sementara. Ingat, mati itu tidur selama-lamanya. Itu sebabnya bila kita tidur, bila kita dalam kubur besok, bila mereka dah tanya siap soalan, apa orang kata? Numu naumatal arus. Tidurlah kamu sebagai tidurnya pengantin baru. Mereka kata numu naumatal arus. Tidurlah kamu sebagai tidurnya pengantin baru. Kalau dapat jawab soalan, ya jawab soalan tu amalan kita. Bayangkan bukan lagi itu mukanya tak sama dengan mereka yang lain, berapi-rapi, takut, menakutkan. Walaupun soalan kubur dah bocor dah, orang tahu, tetapi tak berjawab. Kalau tuan-tuan nak terang kubur, malangkan bangun pukul 4:30, pukul 4 bangun. Bayang tadi sekurang-kurang bukan, sekurang-kurang malas dah tu, tak larat. Kita bayangkan kalau tengah malam orang gelap bangun, ada apa ni? Bagi duit 1000 tak mampai ni. Lompat tak gelap. Assalamualaikum, apa tengah malam muda ni? Bising ni. 4 pagi ni. Aku nak bagi 2000 ni. Tanggung je. Tak payah susah. Orang jadi derian. Boom, melompat bangun. Seringgit je. Tidur. Boom, bangun lagi. Tak ada kerja. Besok terlentip. Sayang derian tu. Saya tahu saya jangan diam dulu. Kenapa tak boleh bangun malam? Kenapa? Pasal kita tak bayangkan bagaimana siksa susah di akhirat tu. Senang susah. Tapi kita bayangkan bagaimana ganjaran Allah SWT pada orang sembahyang malam, tak akan bangun. Susah bagaimana bangun juga. Mengenangkan balasan Allah Ta'ala. Itu patut kita tengok mana-mana korang tengok balasan Allah SWT. Dapat kahwin bidadari lagi, bidadari cantik, bidadari yang cantik, yang penting juga cantik itu. Dia kata hamka dalam tafsirnya, bidadari itu tidak pernah menyakitkan hati suaminya walaupun di ujung matanya. Nah, sekejap ya. Mohon alih kenderaan JUN 392. Ada jemaah ingin keluar ke Cemasan. 392 JUN Jun. Mana lagi bayar? Begitu. Jadi maksudnya kita beramal supaya dapat kesenangan di padang mahsyar, kurang-kurang kubur dan kubur. Bimbang kita dalam internet, dalam YouTube ada sebut seorang perempuan mati Mekah. Datang pula di zaman moden, bukan zaman dulu ni, zaman moden. Pula datang kalian meninggalkan semayang. Itu yang takut. Menyesal tak guna dah, tak guna dah. Habis.
Kemudian merenungkan janji neraka orang. Siksa. Supaya apa? Supaya kita tak berani buat maksiat, tak berani nak langgar perintah Allah. Tak berani. Sedikit pun tak berani. Musuh ini pun tak berani. Pasal apa? Allah berpesan kepada Nabi Uzair, ya Uzair, idza aznabta fala tanzur ila sigharih walakin unzur man aznabta ilaih. Wahai Uzair, bila kau berbuat dosa, jangan pandang kecil dosa itu, dalam pandang kepada siapa berbuat dosa. Yang kecil besar. Tak sama lain, wa inna Allah azim, tak sanggup kecil, tak besar. Jangan dianggap dosa-dosa kecil itu kecil. Hendaklah anggap dosa kecil itu besar, pasal kita buat dosa ni terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tak perasan ke semayang so pendek lagi pakai juga, itu salah. Main badminton so pendek, jogging so pendek. Satu hari saya jumpa kawan saya, dia peluk saya kuat. Ustaz, malam tadi saya dia kata tahajud menangis-nangis, dia kata. Dulu kan orang ngaji semayang tahajud menangis-nangis dulu. Tapi waktu dia peluk saya itu, saya so pendek. Tak perasan. Dia rasa dia hebat malam tadi, siang dia buat. Itu tak apalah. Kalau orang yang suka main suara burung tu, gulung sikit, kain gulung lagi, gulung lagi. Kalau nama tadi saya gulung, dia burung. Kan haram pun. Satu hari saya pergi ceramah sebuah tempat masjid, Pak Imam pakai serban, kain gulung juga. Pak Imam tak perasan, nampak lutut, kan haram. Tapi nak tegur pun orang tu payah juga. Nak cerita benda remeh-remeh saja. Jadi maksudnya dosa-dosa kecil dikumpul-kumpul jadi banyak kan. Jadi demikian tuan, kita jangan sekali-kali berani buat dosa kecil. Sebabnya pahala kecil pun jangan. Itu saya kata senoma, sesungguhnya Allah menyembunyikan 5 perkara, 4 perkara dalam 4 perkara yang Allah sembunyikan keredoan pada bentuk ibadat. Jangan remehkan ibadat walau kecil sekalipun. Jadi itu dia Allah redha kepada kecil je. Semayang ni dia 3 rakaat dia sikit je. Derma 10% pun tak apalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kepada kita. Yang kedua, suruhnya Allah Ta'ala menyembunyikan keburukan pada satu maksiat. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, jadi itu yang Allah Ta'ala murka kepada kita. Kecil je. Tak apa, Allah maafkan permintaan tangan, buat. Boleh jadi Allah ampun, dia tak ampun, macam memang Allah janji ampun, kalau dia tak ampun macam mana. Yang ketiga, Allah bunyikan umur kita, tak tahu bila. Mungkin beramal lah bila-bila masa. Tak tahu umur kita bila, tak tahu. Senang kalau tahu, susah pun tak tahu pun susah, senang tahu pun susah. Kalau tahu lagi susah. Apa-apa, sihat tu mana? Tu gajah, sihat. Bila meninggal, lagi 4 hari. Susah tak penting kita. Yang keempat, Allah sembunyikan malam yang Qadar. Tak tahu kita. Jadi maksudnya, yang penting tadi, Allah sembunyikan keredaan kemukan daripada satu ibadat. Memang itu maksiat, jangan buat maksiat walau kecil pun memang Allah Ta'ala murka kepada kita. Ya, akhir sekali kita merenungkan kecuaian kita supaya kita malu kan, supaya kita cuai, sembahyang lambat, kadang-kadang sembahyang, kadang tidak.
sedekah tidak, Quran tidak, cuai kita, malu. Malu tu tak apa lagi, bimbang balasan Allah. Di akhirat besok kan Tuhan tanya, yang Tuhan tanya kita punya ilmu buat apa, harta datang daripada mana, ke mana kita belanjakan. Juga orang kaya ada tempat. Pertama, kaya datang daripada yang haram, dibelanjakan ke tempat yang haram, masuk neraka. Yang kedua, harta datang daripada yang halal, dibelanjakan ke tempat yang haram, neraka juga. Yang tiga, harta daripada haram, dibelanjakan ke tempat yang halal, neraka juga. Tiga-tiga masuk neraka. Yang ulang lagi sekali. Yang pertama, datang dari haram, dibelanjakan ke tempat yang haram, neraka. Yang kedua, datang dari halal, dibelanjakan ke tempat yang haram, neraka juga. Yang ketiga, datang dari haram, dibelanjakan ke tempat yang halal, neraka juga. Yang keempat, datang dari halal, dibelanjakan ke tempat yang halal. Tuan tanya pula, tak bayar zakat pula, bayar lambat pula, sedang membayar datang pula, kedekut. Mudah kedekut. Halal duit dia punya tempat halal, tapi sayang duit, kedekut, pinjam tak bagi, yang pun tahu. Saudara bangga datang pun, pantang pun datang, rasa sayang, Assalamualaikum, terti tadi nak minjam lah tu, rasa kemudian kita menungkan sendiri bagi apakah yang patut kita betulkan diri kita supaya kita jadi orang yang betul-betul beriman. Bukan beriman saja, beriman dan beramal dengan apa yang beriman. InsyaAllah kita akan jadi orang yang berbahagia. Jadi insyaAllah kita sambung lagi ceramah tahun depan, mudah-mudahan. Jadi sebelum saya menangguhkan kelas kita pada malam ini, di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama sekali, kami tadi ada bawa buku ni cukup bagus, saya dah baca dan saya yang elit sebagainya, berbagai-bagai ilmu yang ada dalam bidang ini, kita boleh baca. Dan juga ada, kalau ada apa masalah penyakit, boleh juga diamalkan sikit banyak. Satu. Yang keduanya, ini produk baru keluar, iaitu Al-Ard, minyak zaitun dari plastin organik, dan mempunyai kelebihan-kelebihan yang berbeza-beza, 16 kelebihan harga. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan ini kelebihan, termasuk membuang kolesterol, anti tua, orang tua pun jadi muda. Dan saya tak ingat 16 ada kelebihan dia. Kemudian ini minyak wangi pun kelebihannya, kalau sekiranya ada anak menangis ke, ada gangguan, boleh juga digunakan. Ini tuan-tuan yang tak bawa duit boleh berhutang. Itu kelebihan dia, dengan kawan-kawan lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wasallam. Allahumma mun alaina bisafari ma'rifah wa hadana tusbihal muamalah bima bainana bainaka ala sunnah warzuqna sifat tawakkuli alaika wa husnul zanni bik wa mun alaina bima yuqarribuna ilaika maghfurun ya Allah ya darain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.